Hai, Assalamualaikum semua. Kembali bersama saya, Natalia, dalam rancangan Top 10 at 10. Okey, jadi korang agak-agak lah kan, kali ini apa pula cerita yang viral yang akan berada pada carta kita hari ini? Jadi kalau korang nak tahu, jom tanpa kita membuang masa, kita lihat carta minggu ini. Nombor 10. Okey, kali ini I ada cerita tentang Joe Flizzo. Okey, korang ingat tak dulu I pernah cerita tentang Snoop Dogg puji Joe Flizzo? Dan kali ini Snoop Dogg nak bekerjasama dengan Joe Flizzo untuk album terbarunya. Wow, macam mimpi kan bila artis yang kita gemar, puji kita sekarang ni nak bekerjasama dengan kita. Wow, tahniah Joe Flizzo. Nombor 9. Sepanjang 2 dekad berada dalam industri seni Mendo Pop, Wang Leehom tidak pernah dikaitkan dengan apa-apa cerita sensasi. Tapi baru-baru ini ada pula cerita mengenai dirinya. Rupanya bekas isterinya telah mendedahkan kisah penceraian mereka. Dan rupanya Wang Leehom telah terpalit dengan skandal hubungan sulitnya dan juga kerap melanggan pelacur. Nombor 8. Penerbit sensasi Michael Ang yang menghadiri resepsi Ukasha Sandros dan juga Kamal Adli telah bersedia untuk menjalankan penyiasatan SOP bersama pihak polis. Dan menurutnya dia kata tidak ada apa yang perlu dia takutkan. Nombor 7. Aktris sinetron berumur 26 tahun ditahan pihak polis apabila dia menjalankan aktiviti pelacuran. Dan menurut sumber, dia ditawarkan gaji sebanyak 25 juta rupiah bersamaan dengan RM7,300. Wow, banyak sangat tu. Nombor 6. Tajul Arif dan juga Wani Hasrita telah mempertaruhkan single terbaru mereka berjudul Tragedi Cinta. Setelah mencipta keserasian bersama menerusi 3 lagu. Jadi kali ini peminat mesti menanti-nanti dengan kemunculan mereka apabila lagu terakhir mereka berjudul Aku Serius telah dikeluarkan 3 tahun lalu. Nombor 5. Ekoran Majlis Persandingan Ukasha Sandros dan juga Kamal Adli yang didakwa tidak mematuhi SOP. Jadi mereka akan disiasat setelah kembali daripada mengerjakan ibadah umrah, dan pemilik villa di Genting Highlands dan juga para tetamu turut dipanggil. Nombor 4. Okey, kepada followers Rita Rudaini, korang mesti tahu kan kenapa Rita Rudaini baru-baru ini marah. Kalau korang tak tahu ni, I nak cerita ni. Okey, jadi cerita dia macam ni. Rita Rudaini marah sebab kerajaan membuat keputusan untuk menangguhkan bantuan bayaran penjawat awam yang tidak lengkap vaksin. Nombor 3. Sebaik muzik video berjudul Amaran yang menampilkan Siti Nordiana dan juga Bunga Ismail mendapat pujian kerana keunikan mereka berkarya. Namun klip video yang bertemakan era kemelayuan lama itu untuk mengangkat warisan dan juga budaya telah terpalit dengan kecaman netizen pula dah. Tidak melatah, Bunga Ismail akui kesilapannya dan juga pihak produksi yang tidak membuat research secara terperinci. Nombor 2. Bernaung di bawah music label KRU Music yang berasal dari Switzerland, Timur akui kehidupannya di Malaysia sangatlah indah. Menurutnya lagi, dia akan melayarkan sayapnya di dalam industri muzik dengan mengeluarkan 4 buah single sekaligus pada tahun hadapan. Katanya lagi, lagunya yang berjudul Not a Crime akan dikeluarkan dengan 3 jenis bahasa, iaitu Mandarin, bahasa Inggeris dan juga bahasa Malaysia. Nombor 1.
Hanya kerana memberitahu kegagalan seorang pelakon menjiwai watak selama 3 hari berada di set penggambaran, Datuk Yusri Abdul Halim sebagai pengarah ditamatkan serta-merta. Rentetan itu pelakon, penyanyi, komposer dan juga pengarah tersebut keliru dengan kriteria yang diperlukan oleh seseorang untuk berlakon dalam drama TV. Aktris senior yang juga merupakan bekas wartawan Fatimah Abu Bakar berterima kasih kepada Yusri kerana tampil bersuara. Jadi sampai setakat ini sahaja korang semua dapat dengar I berbebel-bebel tentang carta pada minggu ini. Jadi kalau korang nak tahu apakah carta pada minggu hadapan, jangan lupa untuk tonton rancangan Top 10 at 10 pada hari dan juga waktu yang sama. See you guys soon. Bye.